Negeri Sembilan FC sah membawa masuk Jeneral Tengah Palestin, Odeh Karoub. Perpindahan pemain tengah berusia 32 tahun itu diumumkan pengurusan Sun Rusa menerusi satu kenyataan di platform rasmi mereka. Odeh Karoub sah menyertai Negeri Sembilan FC sehingga penghujung musim ini. Pemain berusia 32 tahun ini beraksi di posisi tengah bertahan dan turut berkebolehan berperanan sebagai pemain tengah serta pemain tengah menyerang. Odeh merupakan tonggak berpengalaman pasukan kebangsaan Palestin dengan 46 penampilan antarabangsa. Odeh bukan asing dengan saingan Liga Super. Ini kerana beliau pernah mewakili Kelantan di Real Warriors FC pada musim 2024-2025. Odeh bukan satu-satunya pemain baharu yang dibawa masuk Negeri Sembilan. Selain beliau, seorang pemain Liga Jepun juga dikabarkan akan menyertai pasukan yang dibimbing Nizam Jamil itu.